Korang yang ada sakit lutut tu, sakit-sakit sendi, sakit-sakit bahu semua kan, ada 3 bahan natural yang boleh membantu korang mengurangkan sakit ni. Pertama, moringa. Kedua, mango select daripada kulit manggis. Dan yang ketiga ialah alfalfa. Bagaimana bahan-bahan ini boleh bantu kita? Pertama, moringa. Moringa ni anti radang semua jadi. Dia bantu kurangkan bengkak dan sakit sendi. Dan kaya dengan vitamin C dan kalsium untuk tulang dan kolagen. Pendek kata, sendi jadi lebih lega. Kedua, mango select. Ini asal manggis dari Perancis. Dia bantu blok punca keradangan dalam badan. Dan ada kajian tunjuk sakit sendi boleh rasa kurang dalam 5 hari tanpa risiko perut pedih macam ubatan sakit. Dan yang ketiga, alfalfa, HMB. Yang ni bantu kuatkan otot dan tisu. Bila otot kuat, sendi tak terbeban sangat. Pergerakan jadi lebih stabil dan selesa. Okey, kalau nak senang, kita boleh ambil Nutrika. Sebabnya, dalam Nutrika ada 18 jenis bahan dan 3 bahan tadi, iaitu moringa, mango select dan juga alfalfa ada dalam Nutrika. Dan nak makan Nutrika, cuma buka sachet dan letakkan bawah lidah. Okey? Jumpa lagi.